Hello guys, Assalamualaikum. Hari ni bersama Jojo Auto Hub Channel. Lama dah aku tak update aku punya YouTube sebenarnya, sebab tak ada kesempatan. Aku masih lagi seorang penjual kereta import. So hari ni aku nak buat satu video yang mana aku rasa benda ni aku patut dedahkan dengan korang lah. Aku nak kena kupas pasal kereta ni untuk korang punya information. So mana tahu kalau korang nak beli besok, korang dah tahu dah spek apa yang sesuai dengan korang. Sebenarnya mahal dan murah tu sebab dia ada perbezaan spek. Yang aku bawa kereta ni adalah kereta Toyota model GR Yaris, yang mana model ni memang tinggal mendunia. Ramai orang pakai kereta ni sebab kereta ni memang sesuai sangat lah untuk korang ni yang tak suka jenama Honda ni. Sampai dekat kita orang pun cepat betul keluar kereta ni. So saya nak bagi tahu, sebab kereta ni masih baru lagi market dekat Malaysia. Kereta ni ada 3 spek. Yang pertama, Toyota keluarkan GR Yaris RS, iaitu enjin 1.5 NA 3 silinder. Lepas tu dia keluarkan kereta performance GR Yaris RZ, enjin 1.6 turbo 3 silinder. Lepas tu dia keluarkan lagi satu spek yang atas, GR Yaris RZ Performance 1.6 silinder, juga menggunakan enjin yang sama, tapi dia punya aksesori di antara GR Yaris RZ Performance dan GR Yaris RZ dia ada sedikit berbeza. So hari ni kita layan dulu yang ini, nanti saya akan tunjukkan spek-spek yang lain. Okay gang, let's go. Saya tak nak buang masa korang. Korang jangan lupa tekan button subscribe dan sila komen kalau ada lah benda-benda yang saya tertinggal. Okay, so jom kita tengok satu-satu. Yang pertama, kita tengok body dia dululah. Tengok body dia sama tak bentuk dia dengan bentuk body RZ Performance. Yang sebenarnya bentuk body kereta ni memang sama je, dia tak ada beza. Toyota dia gunakan body yang sama walaupun beza spek. Yang Toyota tak bagi dekat spek RZ ni, yang ini saya nak tunjuk ni. So jom kita tengok. Yang pertama, spek RZ ni dia datang dengan brake caliper performance, tapi dia tak ada chop GR, dan brake caliper dia ni dia tak cap warna merah. Kalau RZ performance, dia brake caliper dia warna merah, lepas tu ada chop GR dekat sini. Yang ini kosong je. Nampak kosong saja, depan dan belakang kosong. Korang tengok ni. Cuma untung kalau ada buyer ambil kereta ni, sebab yang ni dah siap datang dengan sport rib Enkai original Japan. Yang kedua, korang tengok dia punya seat. Seat dia ni lain sikit, dia tak sama bentuk macam RZ Performance. Lepas tu seat dia ni, dia tak ada semi leather. Yang ini adalah fully fabric. Okay, fully fabric. Cuma dia ada chop GR dekat sini dan benang dia warna putih. Kalau RZ Performance, seat bucket dia berbeza sikit bentuk dia dan datang dengan semi leather. Lepas tu dia pakai benang warna merah supaya nampak lebih sporty. Yang ketiga, dia punya infotainment ini. Infotainment dia ni datang dengan original Toyota, bukan JBL. Hanya RZ Performance sahaja yang datang dengan radio JBL, plus dekat pillar pintu ni dia ada speaker JBL. Kalau RZ dia tak ada, kosong macam ni saja. Tapi dia masih lagi datang dengan HUD. Nampak tu ada meter dekat depan tu, digital. And then meter pun datang dengan meter GR, ada chop GR dekat sini. Lepas tu steering pun GR, ada chop GR dekat sini. Dan unit ni dah siap datang dengan jajan ni. Dia datang dengan digital inner mirror, ataupun nama pendek dia DIM. Lepas tu dah siap built-in dashcam dekat sini. Okay, so gang, saya nak bagi tahu sikit lah kenapa RZ ni dia keluarkan oleh Toyota, dan kenapa Toyota buat 2 spek kereta yang berlainan. Okay, sebab apa tau? Sebab dia orang dah kaji dah. Kita ni orang Malaysia, terutamanya orang Malaysia lah, kita beli kereta performance, kita ni tak pernah puas dengan barang stok. Kita ni ada setengah-setengah orang yang banyak duit lah. Dia banyak duit, dia mesti perhabis duit dekat kita. Selain dia upgrade engine, dia mesti kena upgrade dia punya brake caliper, sebab dia nak increasekan dia punya cengkaman brake.
So yang mana dia tak nak pakai brake caliper stock, dia tukar kepada brake caliper endless ke ataupun Brembo ke. Yang penting lagi besar, lagi cengkam lah, dia tak nak pakai stock. Yang kedua, dalaman tadilah, dia punya seat bucket tu. Kadang-kadang kita tak nak pakai seat stock, kita nak pakai seat Recaro. Kereta belum sampai lagi, kereta belum deliver lagi, barang dah order dekat Japan ataupun dekat kedai aksesori ataupun supplier, dah letak dekat rumah. Kereta keluar je terus tukar barang. Ada setengah-setengah orang ni macam tu. Memang dia dah rancang dah apa yang dia nak tukar dekat kereta tu. So sebab tu lah Toyota keluarkan spek RZ ni, yang mana harga dia lebih murah daripada RZ Performance, untuk korang yang sesuai sangat, untuk korang yang nak beli, nak tukar barang-barang yang saya sebutkan tadi tu. So guys, korang yang main nak cari kereta RZ, Toyota GR Yaris RZ, saya ada tau beberapa unit. Lepas tu korang nak upgrade lah. Korang nak buat pelan-pelan ke, korang nak beli terus ke, untuk barang aksesori ataupun barang-barang performance, pulang pada korang lah. Itu bergantung pada korang punya duit poket lah kan. Tapi saya ada. Untuk korang pula yang tak suka tukar-tukar barang ni, tak ada merancang pun nak ambil barang tukar brake caliper, sebab brake caliper kan mahal, seat bucket kan mahal. Yang tak merancang benda tu, korang ambil lah RZ Performance. So dia bergantung pada individu tu sendirilah. Okey, bergantung pada individu yang mana bagaimana korang merancang untuk setup korang punya kereta sendiri. Yang penting korang ada dua pilihan. So guys, itulah dia perbezaan di antara dua spek RZ Performance dan juga RZ. Harga tak sama, tapi enjin sama. So macam biasa, korang yang nampak tengok video saya ni, jangan lupa komen kalau ada benda-benda yang saya tertinggal. Lepas tu nanti saya akan buat pula next video saya. InsyaAllah saya buat video untuk spek RZ Performance, dan nanti saya buat lagi satu video untuk spek RS 1.5 NA. So gang, macam biasa, jangan lupa tekan button subscribe. Terima kasih tonton video saya. Jangan lupa follow saya dekat akaun-akaun social media yang lain. Korang cari Jojo Autohub. InsyaAllah, kalau korang yang main nak cari kereta, boleh roger saya. Saya dekat ECW Motorsport Bandar Baru Bangi. Kita ada banyak kereta ready stock. InsyaAllah saya boleh bantu sampai selesai. Kalau nak trade kereta pun boleh. Assalamualaikum. Kita jumpa next channel. See ya.